adalah Chen. Chen hanyalah seorang murid berbangsa Cina Islam yang masih belum fasih dalam berbahasa Melayu. Selamat pagi Cikgu Arif. Selamat pagi Cikgu Arif. Selamat pagi kelas, semua duduk. Terima kasih Cikgu Arif. Okey semua, cikgu akan mengagikan kertas ujian minggu lepas. Aduh, macam mana ini Afiq? Aku pun tak tahulah. Aku takut dah tengok result aku. Okey semua dalam kertas kan? Ya. Okey, semua boleh pergi rehat. Ye. Benda aku baca ni. Oh Chen, main duit aku semalam? Tapi saya tak ada duit mah. Cakap secara agak, kau tu belum mahir lagi menguasai bahasa Melayu dengan harap nak banyak kawan. Ish, Chen kena bully ke? Weh, kau okey ke Chen? Tadi aku nampak kena bully kau. Tak okey lah. Saya selalu kena bully dengan dia je. Tak apa, kau kena bersua. Mesti kau boleh. Okay, thank you doh. Amal. Alamak, ada percubaan bahasa Melayu lah. Bila lah aku nak pandai bahasa Melayu. Weh Chen, Ha? kau nak kena jaga tak? Ha? Boleh. Chen mula mengenali asas bahasa Melayu. Bahasa bukan sekadar kata, ia adalah denyut nadi budaya, jambatan antara hati dan minda yang menghubungkan kita dengan warisan dan identiti, membuka pintu ke peluang global sambil kita tetap berakar kuat dengan tradisi. Soalan lah. Apa jawapan? I wanna be a kid again. Kau kena bersua. Mesti kau boleh. If I could do it, then work on you. Get up and make it work. Yo. Chen, kau dah dapat ke keputusan kau? Sudah. Nak tengok result kau? Nah. Wah, A+ doh. Tahniah. Ni pun semua berkat kau. Thank you doh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kisah kami ini menceritakan tentang seorang pelajar Cina Muslim yang tidak fasih berbahasa Melayu. Speaking Malay is not just about communication. It is about bringing people together. Kesimpulannya, kita janganlah mudah berputus asa dan kita harus fasih dalam bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu itu ialah bahasa asas negara kita. Kepada para penonton, terima kasih telah menonton video yang kami cipta. Thanks for watching. Bye.